Assalamualaikum korang. Hari ni kita Sarawak Day 5. Okay, hari ni kita nak jalan-jalan sekejap. Lepas tu nanti kita pergi airport. Dan sebab kita delay hari ni. Okay, jadi kita nak buat salam pamit kepada bilik ni. Terima kasih bilik for 3 days 2 night. Okay, last check. Ni toilet hotel. Ini tengok pemandangan. Hujan lagi tak? Boleh lah, dah tak hujan sangat. Boleh lah kalau kita orang jalan kaki. Toilet alhamdulillah tak ada tinggal apa-apa. InsyaAllah lah. Air kita orang malas nak ambil berat bag. Okay, tak ada apa-apa. Ni remote TV. TV pun okay je, elok je. Ini barang saya. Pasal okay, kita meninggalkan beg-beg kita di sini. Okay, akak tu yang disuruh jaga. Kita dah check out. Sekarang kita nak pergi museum, insyaAllah. Okay, ni outfit today. Comel tak outfit today? Still biru. Sekejap, mungkin tak nampak kat sini. Kat sini nampak kot. Ni outfit hari ni. Check. Masih lagi bersama beg yang Nisha hadiahkan. Sebab senang nak bawa merata-rata je. Stay tune. Lagi kita orang akan jalan kaki kot. Ni hujannya renyai-renyai je. Walaupun hujan, kita di sini meredah hujan. Harapnya tak ada kereta yang lalu laju-laju lah. Kita nak sampai nak naik ni, jejantas ni ke sana. Okay, everyone is okay. Oh, Pika mesti ibu call. Semua orang insyaAllah okey lah. Kita orang baru step perjalanan kan. Tapi ini satu je nak pergi hari ni. Lepas tu nak pergi cek makan kot. Lapar lah, perut dah bunyi dah ni. Okay, kita dah naik jejantas. Cantik juga tempat tu. Tengok, cantik kan? Kita akan turun bawah ni ke main entrance. Ini pintu masuk utama dia. Ramai orang. Dapat tiket RM5 seorang sebab kita orang student. Alhamdulillah belum tamat degree lagi. Kita memanfaatkan masa-masa degree terakhir. Boleh masuk. Scan your ticket here. Hehehe. Yeay. Kita akan naik atas. Okay, semua orang okay? Restart here. Pastikan pintu ditutup. Wah, ni tempat kanak-kanak tau. Sayangi sungai kita. Gunakan penggambaran anda. Hai, saya Dayang. Selamat datang ke penggambaran sungai anda. Sungai adalah tempat yang sangat mengagumkan. Wow. Okay guys, kita naik perahu. Macam boleh conteng-conteng. Tengok adik tu conteng. Tengok ni guys. Go Siti, go main. Uyo, Siti kau nak beraksi. That sound, okay? Kalau ni, dia pun berlampu kat atas ni. Contohnya tengok.
1, 2, 3. Nampak apa dalam ni? Memang nampak ke? Sekejap tengok. Oh lah, nampak. Nampak tak? Sekejap saya tekan. Boleh masuk dalam ni sebenarnya. Ini tempat sampah. Tapi saya dah berumur 23 tahun. Tengok ni. Okay, ni ada burung. Dinamakan sempena burung langselat. Dinamakan sempena Alfred Russel Wallace, seorang jurulatih naturalis dan penjelajah British. Ini pokok bakau. Ini buaya. Buaya katak. Buaya mempunyai gigitan terkuat di antara haiwan-haiwan di dunia. Ni monyet. Monyet apa yang nama dia? Monyet Belanda. Teruja marah, hidung monyet cantik jadi merah dan bengkak. Oh, so kalau dia tak marah, hidung dia warna pink. Kita pergi yang kanak-kanak punya. Sekarang kita nak pergi permanent gallery kat atas. Kegelapan, keharmonian alam dan manusia in harmony with nature. Wow. Wow, balak ke? Please do not touch. Nasib baik tak pegang lagi. Wah, Masya Allah, tingginya. Tengok ni korang, comelnya ikan besar sekali. Kawan siapa ni? Besarnya mulut. Cuba tengok gosok gigi tak? Dia buaya warna-warni. Ini nombor berapa? Itu nombor 5. Sekejap kita baca nombor 5. Belum buaya. Ukiran patung buaya untuk penyembuhan dalam kepercayaan kaum lanang. Buaya merupakan raja segala semangat. Namanya tikar bergerang. Dia orang guna untuk perkahwinan ataupun kelahiran bayi. Lepas tu tikar ni juga dijadikan sejadah lah. Semuanya dijadikan alas untuk majlis-majlis penting macam tu. Dan cantik tau sebab dia rupanya dianyam guna daun pandan. Wow, boleh tolak macam tu rupanya. Itu sejarah dia korang. Cantik betul. 3D tau ni. Princess and Khadijah princess to the human world to help them to peace. But under one condition, these two simply cannot fight each other. If they against that, there will be something bad happen to them. So that's the promise. So when they go to that village, and finally those two villages come in peace. And at the same time, these two princes teach the local the new skill. So princess satu go teach them how to wave the socket. Kalau orang lain kena bagi pinggir sana. Korang tak nampak kan apa benda? Ini burung guys. Ini burung hantu. Nampak tak? Manuk wek nama dia. Manuk wek. Manuk wek. Tengok video ni nak panggil nama manuk wek. Manuk wek. Manuk wek. Tengok lain. Burung-burung lain. Ini burung beragai. Burung beragai. Mesti korang tak nampak. Aduh, sorry lah tak dapat bantu. Gelap lah kat sini. Ni nampak? Burung embuas. Okay guys, ini macam ni ada sikit. Wah, ini ada patung. Tak pernah nampak. Ini ada rumah besar. Lagi kita masuk dalam ni. Akan naik rumah guys. Dah tak ramai. Baru ikon bagi masyarakat Bidayu.
Korak atas tu rupanya. Tengok dulu. Ini namanya Baruk ni, tempat ni. Kampung rumah ni namanya Baruk, tempat pengumpulan tengkorak macam ni. Akan digantung tinggi-tinggi macam ni lah. Depan rumah ni korang ada ni tiang besar betul. InsyaAllah. Kita fikir macam mana diorang bawa masuk benda ni kat dalam bangunan ni. Adakah benda ni boleh dibuka? Ni tahu lah. Tapi macam impress gila. How can they put this big tiang in the museum? Ini namanya papan turai. Papan turai, papan ditulis dikumpulkan daripada kaum Iban dari Saribas dan Baram. Apa? Tanah tinggi Highland. Boleh masuk lah bisa. Habis sudah tingkat 3 ni, kita nak naik tingkat 4. Sorry lah, tu dah kembang sikit. Dia main-main tadi. Tengok ni, matahari. Besar betul. Ada perahu lah kat situ. Macam cave gitu. Wah. Gua kain hitam. Dia buat guna apa ni? Tengkorak lagi. Buku besar gila. Not the one you like. Hidung sikit. Oh, ini haruman dia, boleh cium bau kat sini. Ini haruman lada. Ini sapu barus. Kita orang lapar guys, nak cepat-cepat sikit. Oh, lawannya. Tengok ni. Banyak tau lawa-lawa.
lari guys. Wah, dia topeng. Hebatnya semua orang ada kuasa Tak larat dah guys, nak lift je ni. Nak lapar, nak makan mak. Nak makan mak. Cepatlah. Kat Plaza Merdeka, macam biasa cari makan di sini. Sebab tak tahu nak pergi makan mana di sini. Ni je tempat yang banyak pilihan makanan kat food court. Kan dapat dah nasi dengan tom yum macam ni. Merah punya tak dapat lagi. Bila semua dah dapat makanan. Boleh kan ada sini? Kita nak pergi Indian Street balik. Saja je nak mengisi masa lapang. Kok ada tertinggal souvenir, susah tak beli lagi kan. Kami kembali buat kali ketiga. Untuk kali ketiga tak beli, tester je. Nak balik dah. Nak balik dah. Hujan kembali rintik-rintik ya. Kita dah sampai hotel kita. Thank you so much, sir. Biasa guys, kita print boarding pass. Tagging bag. Okay guys, kita dah check in bag. Hey, goodbye bag. Orang dah masuk. Tengok Ika. Ika duduk Sarawak sekarang. Sebab aku dah ada bunyi. Kata dia keluar, dia raba. Dia macam ni. Apa yang ada kat kau? Pintu tudung kau banyak sangat kot. RR 1 ke 3. Bertemu pula dengan pakcik Sarawak ni kat sini. Kau tengok baju dia weh, memang lawa kan weh? Baju dia lah. Astaga. Ya Allah. Tapi kita sekali kan Taki? Sekali ya. Gate 3 kok. Sini yang gate 3. Ada kerusi ke weh? Macam tak ada. Guys, kita orang tengah culture shock dengan harga Burger King sini. Ini okey lagi. Ini okey lah. Cuba ya. Tak. Ni. Tolong. Gila. Tapi kelaparan. Kita orang lapar sangat makan laksa Sarawak kat dalam ni.
Tapi harganya hehehe. Sebab Kalau kat Sarawak boleh dapat 2 mangkuk. tapi kita orang tengok Burger King tadi. Tapi Burger King harga berapa, Bika? RM74. Ni flight kita orang baru sampai. Okay, kita masuk ikut sana. Masuk ikut situ. Sini. Kan dah berasa nak masuk gate 5. Dah masuk, guys. Bergatok. Maka flight waktu malam, guys. Okay guys, kita nak keluar dah. Sampai KLIA. Kantor. Saya nak jumpa Adlina dan nak sampai kedai dia. Cepat ni masuk YouTube aku ni. Siap lah. Kita orang tengah tunggu ambil beg. Tak tahulah mana. Ini beg kita orang baru 1. Ada lagi 2. Kita dah ambil dah luggage kita tu. Guys, sekarang kita dekat KLIA. Kita tengah tunggu bas Yuniza datang. Dan semua bas kita dah semua flight kita dah landed. So kita mungkin akan sampai Yuniza dalam pukul 7 pagi ataupun 8 pagi esok. Doakan kita orang selamat sampai Terengganu tau. Terima kasih kepada semua yang tonton saya punya vlog Sarawak Day 1 sampai Sarawak Day 5. Lepas tu vlog-vlog lain juga. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah memudahkan urusan korang. Minta maaf kalau ada salah silap, kasar bahasa, terguris hati, tercubit perasaan. Doakan saya terus sukses. Bye.